Etsy ni dulu kat Malaysia ramai orang tak tahu tau. And then by times, so kita masuk time tu lah, time orang ramai tak tahu. Sampai kan, yelah, masa kita scroll social media pun tak ada pun lalu lalang orang share buat income kat Etsy semua. So kita explore sendiri tau. Tahun 2024 2014 melampau 2014 masa belajar. 2024 rasa. 2023 kita tengok Etsy kita ni shop tu buka 2023. So 2023. So kita explore 2023 tau. Sekarang 2026. 3 tahun lepas kita explore sendiri. So masa tu pun produk digital tak viral lagi. Masa tu tak ada Threads. Masa tu tak ada platform Threads. So Threads ni macam Twitter kan, viral. So Twitter masa tu tak hot. So kan kita pun tak ada account Twitter. So masa tu tak ada Threads. So tak se-viral lah macam sekarang. So masa tu kita explore sendiri. Kita bermula dengan jual produk fizikal lah. Sebab masa tu kita niaga bundle tau. Tapi bundle kita niaga abaya. Cerita pasal niaga bundle ni ada kisah dia. Korang cari podcast journey kita masa umur 40. Tak ada aset. Dalam tu kita ada cerita pasal one of it kita pernah niaga bundle abaya. Okay, for 2 years rasanya. Dalam 2 years plus macam tu. Okay, 2 tahun lebih jugalah. So masa tu lah kita explore. Masa kita niaga abaya tu, kita explore Etsy tu. Tu tak, explore sendiri tu. Korang bayangkan masa zaman tu tak viral, tak apa, tak banyak tutorial. Macam mana kita pun tak terfikir nak cari YouTube. So sebab benda dia tak macam zaman sekarang yang zaman time ada Threads ni tau. So kita explore sendiri. Postage explore sendiri. Produk fizikal korang bayangkan. Okay, so kita jual produk bundle. Masa ni sampailah after few years kot, 2023 kita start kan, 2020 lepas kita dah kenal Etsy tu. Yelah, social media ni dia kan ada algoritma dia. Bila kita selalu search something, so benda tu akan keluar kan. Dia punya algoritma dia. And then so phone kita ni dia dah tahu kita buat benda tu. So algoritma tu akan keluar benda-benda yang orang akan share pasal Etsy, orang akan share pasal produk digital Etsy dulu. Masa tu produk digital tak keluar lagi, tak ada. And then so keluar lah, baru tahu ada tutorial Etsy apa semua kan. Masa tu lah kita kenal mentor Etsy kita sekarang ni kan. Okay, mentor. Korang boleh cari Anis Nadilah. Anis Nadilah nama dia. Memang nama dia seorang satu je yang ramai mentor yang jual Etsy, tapi tu Anis Nadilah, mentor yang kita sampai sekarang stick dan sampai sekarang subscribe. Masa tu lah sambil mega bayar, sambil kita buat Etsy. Dan lepas tu daripada yang terscroll jumpa Anis Nadilah tu lah yang baru, Dr. Anis tu lah baru kita kenal produk digital. Okay, produk digital. Masa tu lah baru kita explore Canva. Baru kita explore Canva betul-betul. Padahal Canva apps tu kita dah guna lama. Tapi benda tu, yelah, itu cakap kita kena explore. Kalau tak explore kan, kita macam balik guna pusing-pusing macam tu lah. Tu yang ramai kata, dah lama guna Canva, baru tahu. Dah lama guna benda ni tapi baru tahu kan. So kita mencari kan. Kita kena scroll cari. Sebenarnya zaman teknologi ni taklah seburuk mana. Dia bagi kita explore lagi cepat. Compare tu kalau dululah masa explore Etsy tu. Tapi itulah, bila sekarang ni Etsy dah terlalu viral, dia competition dia lain lah kan. Okay, back to pada macam mana jenis Etsy tu. So kita stick. Masa tu baru kita kenal produk digital. Dan masa tu lah bermula fasa kita stick pada produk digital. Reason ada sebab kenapa tak teruskan produk fizikal tu. Kita sambung episod nombor 2.